Nak tengok kotak ni kotak. Okey. Satu kotak ni dia ada sebatang. Okey, dia ada sebatang. Tapi dia ada 3 function. Dia ada eyebrow pencil, dia ada brush dan juga dia ada kening cacak. 3 benda. Kotak dia jangan buang please. Untuk orang yang baru nak buat kening, tengok kiri kanan. Nampak? Tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Ya Allah lawa weh. Astaghfirullahalazim. Letup Bella kata cantik lillahi ta'ala. Okey, tengok apa tengok colour dia. Lo ni apa tak nampak lagi colour dia sebab I tak concealer lagi. Okey. Tengok Bella concealer. Oh, ya Allah, bubur tertebal pula dah concealer ni. Sat. Okey. Hampa tengok Bella concealer kening Bella plus hampa akan nampak the true colour kening tu. Kalau contohlah kan nak sambung boleh. Kalau contohlah kening tu nak sambung kan. Okey, kalau contoh nak sambung. Sambung lah. Tak ada masalah. Ambil concealer daripada atas dulu. Lepas tu ambil concealer Rifa yang ni. Potong dekat belakang-belakang. Belakang-belakang kening. Okay, bawa mai depan. Tapi kan, walaupun hang punya eyebrow tu cantik terus mana pun, concealer wajib no. Concealer wajib Allah terlajuk. Nampak concealer dia. Dia tutup bulu kening bawah-bawah tu tutup habis. Lepas tu daripada concealer Rifa ni, okey, tarik turun. Kalau nak kena bawah mata tak ada masalah. Bagi je kena. Tak ada masalah. Ni kalau teknik ni, teknik dulu-dulu ni. Zaman-zaman muka biru ni, I buat macam ni. Tapi sampai sekarang pun I buat macam ni. Okey, bawah ni kalau nak sambung, boleh tak? Boleh sambung. Okey. Okey, start blend. Concealer Rifa ni, dia easy to blend. Okey, dekat bahagian tengah ni, kita blend naik macam ni. Nampak tak? Allah, nampak dia easy to blend. Dia senang gila nak blend. Dia easy to blend. Dia pekat, full coverage. Dia easy to blend. Okey, bahagian atas jangan blend lagi. Sebab sekejap kita nak pakai FD. Nampak? Nampak? Oh my God, so lovely. Kita start dengan primer dulu, you guys. Please. Tolonglah dengar. Pakailah kita punya primer. Primer ni dia macam komputer pula. Macam jantung. Jantung. Tak ada jantung kita tak bedah fast. Gitu. Yummy. Dia macam tu lah makeup. Memang kena pakai primer, dik. Maaf, dik. Okaya, I nak cakap sikit. Okaya menang primer ni, Okaya. Okey. Yang hari tu, yang latest punya, yang previous punya primer dah lawa dah. Tapi kali ni menang. Menang kali ni, maaf cakap. Okey. Ni primer. Tengok ni. Primer dia pun itu sold out. Tak duk. Petang ni kita buh. Okey, tengok. Ni, siapa sebelum ni? Makeup keki. Makeup terkeluar. Berpeluh kat dagu. Hilang. Kat misai hilang. Smile line hilang. Kris bawah mata terkelekak. Mampu tunggu sat. Primer ni dahsyat. Amat-amat dahsyat. Primer dia ni. Primer jenis dia jenis grip. Dia grip gila weh. Betul Bella kata. Selalunya kami ni sebagai mua, kalau makeup orang, primer ni we all kena campur dalam paling-paling at least pun 3 primer untuk dapatkan hasil melekit macam ni. Tapi dia hanya pakai satu tu pun. Dia muaskan hang punya muka. Betul, maaf cakap. Dia tak buat muka hang kering primer ni. Betul Bella kata. Dia tak akan buat muka hang kering. Walaupun dia macam grip-grip, dia tak rasa sticky. Kau dah nak rasa macam duk. Oily skin. Smile line. Kris bawah mata. Makeup selalu berkeki. Makeup berjadi bertumpuk-jumpuk. Makeup tak tahan. Maaf cakap. Ini adalah solution dia. Hampa pakai hak ni. Hampa tak jumpa lagi. Okay. Yang ni. Light. Medium. Natural. Bila akan pakai kod medium. You guys hanya pump satu pump sahaja pun dah memadai. Sebenarnya I terlebih pump, ya Allah. Okay, ni kod medium. Weh, dia memang... Bella tak tahu nak explain macam mana coverage dia, weh. Okay, ya Allah. Kena dengan primer dia tu kan. Okay, ni kod medium. Weh, nampak weh? Okay. Okay, Bella dot lah supaya senang sekali you guys tengok dia blend kan. Weh, yang ni 30ml weh. Yang ni 30ml. Besar and lambat gila nak habis. Cantik gila. You guys tengok I blend. I pakai ni. Dia kalau lepas minyak, pecah minyak. Maaf cakap lawa nak mampu. Light, medium, natural, tan. Allah weh, natural tu termasuk habis kat tan dah.
10 termasuk habis dah. Light, medium, natural 10. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau nak guna tangan pun boleh. Nampak? Aku kata dah, hampa ingat aku mohong. Ni. Kalau guna tangan tu, hampa tengok coverage dia tahap mana. Ni, kalau guna tangan tu, no. Ni kalau guna tangan, ya Allah, ya Tuhan. Ni kalau guna tangan. Nampak? Ni I pakai medium. Salah lagi dia akan blend, dia akan cantik. Ni tak blend lagi, sabar. Ni kalau tak tahu, memang dia the best seller. Maaf cakap. Okey, ni kalau blend dengan jari. Okey, kita tengok. Kalau blend dengan sponge. Tak mau kata apa. Siapa tak beli rugi mampus. Ni Bella blend dalam keadaan yang panas. I tak duduk dalam aircon sebab aircon I rosak. Kita tunjuk proof. Aircon Bella rosak. Nampak ni? Aircon Bella rosak. Okey, kalau dia nak capuk ni, dia terus capuk dia. Okey, tengok Bella blend. Nampak? Dia punya coverage dia tahap mana. Nak tengok swatches. Light, medium, natural, 10. Natural dengan medium, natural gelap lagi. Nampak? Light dia cantik gila, light dia lawa gila. Nampak? Bella pakai kod medium. Kaya ni lah syak. Oh. Okay, tengok Bella blend. Okay, nampak dia memang easy to blend. Dia tak susah langsung blend. Okay, Zat, ambil cermin Zat. Bella blend dulu. Tengok Bella blend. Weh. Ish, la ilaha illallah. Memang lawa weh. Memang padu gila dia punya. Tu. Memang padu lah. Dia memang padu gila. Tu Bella boleh abang. Padu weh. Padu weh. Trust me, you all akan repeat. You all akan repeat and dia tahan sehingga 24 jam. Mampu. Dia tak heavy, dia sangat lightweight. Dia sangat lightweight, dia boleh pakai hari-hari. Dia boleh pakai hari-hari. Bella, muka Bella tengah burn pun, burn tu pun dia cover dia. Burn tu pun dia cover. Muka Bella tengah burn. Dia tak nampak macam nak grey-grey ke apa ke duk. Ni, daripada atas light, medium, natural 10. Daripada atas light, medium, natural 10. I pakai medium yang ni. Okay, that. Jangan letak FD terlalu too much sangat dekat bahagian bawah mata ni. Jangan letak terlalu banyak. Tambah-tambah orang yang ada creasing mata ni. Macam Bella ni. Jangan letak FD banyak sangat bawah mata. Nampak? Nampak? Ui! Sponge dia basah kan, tapi jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah sampai kita perah pergi keluar air, foundation dengan sponge tak lekat dekat skin. Okay. Okay, letak. Oh, cantik gila. Memang love. Mana botol ni dia botol. Ni botol dia. Lawa weh. Sumpah lawa. Okay, sumpah lawa. Cantik gila. Nampak? Ni yang ni 30 ml. 30 ml. Okay. Menarik antara semua adalah FDO Kaya ni. Yang boleh kita proof kat sini adalah kita pegang dengan tangan pun tak lekat chop jari. Itu yang paling menarik. Yang ni kita tak set loose powder lagi, dek. Dia tak lekat chop jari, guys. Weh, SPF dia 25. Full coverage dah Kak Bel. Okay, nak tengok full coverage ke tak? Tengok Kak Bella tunjuk ni. Nak tengok full coverage ke tak? Okay. Okay, adik. Saya tengok. Saya tengok. Coverage ke tak coverage? Saya tengok. Gila noh Bella kata. Memang gila. Betul Bella kata cover. Ringan. Dia kat sini dia tulis dah. Waterproof. Soft matte finishing. Waterproof, truffle proof, poreless dan juga sweat proof. Sweat proof tu dia macam ringan gila kalau pakai. Ya, macam tak pakai apa-apa. Sangat ringan. Bella pakai kod media. Tengok ni. Bella blend balik ni. Tanpa I pakai any corrector. Nampak tak weh? Power weh. Sekejap kita letak dekat-dekat sikit. Okay. Woo! Okay. Okay, tengok Bella nak pakai Bella nak
shading lah. Bella nak shading hidung. Okay, kita nak shading hidung Sat. Okay, ni shading tanam tau. Ni shading tanam. Jangan terkejut pula Bella tak benda apa ni shading tanam. Allah. Nak shading ni sama hidung shading sama lah dia. Okay, Sat. Bella shading Sat. Okay, sabar Sat. Bella dek dulu. Kita dek dulu. Nampak? Licin. Okay, sabar Sat nak. Okay, naik ke atas kening. Kalau nak naik lah macam tu. Bella memang teknik shading Bella macam tu. Awal-awal je nampak macam ni Sat. Kita blend. Dia kena blend lah. Tak boleh tak blend. Tak lawa pula dia tak blend. Okay. Okay, nampak? Okay, Bella blusher tanam. Bella pakai yang Betty Beauty punya blusher tanam. Okay, tengok ni. Shading biar macam tu dulu. Sekejap kita set loose powder dia akan cantik gila. Okay. Okay, ni blusher tanam Betty Beauty. Cantik gila blusher dia. Light, medium, tan skin apa semua boleh pakai. Okay. Saya dah pakai foundation ni. Memang best. Muka auto glow Sat. Nedi. Muka auto glow dan memang full coverage. Ya. Dia pecah minyak. Ya Allah. Memang gold gila hang punya makeup. Okay, ini adalah blusher Betty Beauty. Love gila blusher ni. Ini blusher tanam. Kalau nak pakai blusher, okay, Allah, bila bagi kena sikit kat hidung tu. Ni blusher tanam Betty Beauty. Cantik gila. Blusher ni 10 ml. You guys letak sikit saja. Blusher ni 10 ml. You guys letak sikit saja. Nampak? Oh. Ini adalah shading tanam. Letak dekat set burn. Betul blend-blend. Kalau kena blusher tu biar pergi kat dia. Okey je. Gitu. Kalau kena biar pergi. Yang ni I belum set loose powder tau. Sagi set loose powder. Let's you. Bella kau slow work sikit lagu ni. Lagu Selena Gomez ni. Dengan lagu tunang dia tu. Okay. Okay. I nak pakai loose powder. Loose powder I pakai loose powder Bella lah yang paling baru sekali. Iaitu Code Natural. Walaupun dia natural sebenarnya dia tak gelap pun. Yang ni yang paling formula yang paling baru. Yang ni Bella ambil. Letak kat tangan dulu. Lepas tu okay, Bella letak loose powder. Ni loose powder bedak tabak Bellas. Ini adalah bedak tabak Bellas. Okay. Yang ni loose powder. Loose powder kalau menangis pun I tak boleh bagi. Sebab memang tak ada. Memang tak ada. Stok memang tak ada. Sabar. Tak sabar nak tunggu pakai lemmet. Okay. Okay. Shading hidung ambil powder. I pakai Bellas punya shading. Woo! Bellas palette kod 01. Shading dia. Okay, ni shading Bella untuk palette 01 tau. Memang ada shading. Beli palette ni memang ada shading Bella, nampak? Bella punya shading. Okay, ni highlighter Bellas. Okay, I letak blusher. Okay, ni blusher palette Bellas. Okay. Weh, senyum. Ni di auto pelik ni lagu ni. Tapi sedap juga dengar. Blusher palette Bellas. Kita ada 2 tone je kita punya palette. Sekejap lagi Bella buat mata memang lawa sahabat Sat. Bella pakai palette Bella kod 01. Untuk first colour kita akan letak colour ni. Makeup untuk petang ni adalah dia macam natural tapi dia cantik gila. Natural yang lawa. Okay. Saya kita pakai muah Babellas ya. You guys stand by ni pakai muah Babellas ni. Okay, untuk seterusnya kita akan ambil colour matte cerah. Kita akan letak dekat. Bila ambil matte cerah, Bella akan letak dekat eyelid.
Ambil eyeshadow matte tapi colour cerah letak dekat eyelid. Selalu dia letak shimmer je. Cemuih lah, buang shimmer tu Sat. Letak matte pula, matte cerah. Nampak? Tolonglah buat mata macam ni pula. Okey, tolak naik atas sikit, kita blend. Sat nak bila blend Sat? Sat nak letak kali coklat sikit. Bila letak coklat Oreo kat sikit. Okey. Ui. Ambil colour yang palette Bella Scoop 01 tu, ambil yang colour dia macam gelap sikit, letak kat ujung ni. Tu dia. Eyeliner dia punya yang ni, ya Allah, dia sangat slim fit. Slim fit gila. Nampak tak dia punya ni? Dia punya brush dia 0.1 mm. Kalau contoh orang yang tak pandai pakai eyeliner, dia akan pandai pakai eyeliner sebab halus gila dia punya eyeliner. Halus gila weh. Kalau orang yang tak kerti pakai eyeliner, dia akan pandai pakai eyeliner sebab halus untuk senang nak belajar. Okay, tengok bila pakai. Dia kalau first pakai, buat macam ni. Gitu. Atas bawah, atas bawah. And I tak celup. Nampak? Wah! Bila ulang sekali lagi, kalau nak teknik tu cantik, tolong jangan celup bubuh. Sak bubuh. Celup bubuh. Celup bubuh. Bubuh bubuh. Celup bubuh. Celup. Jangan buat macam tu. Dengar lah cakap mau Bella. Jangan. Tu pun Bella kata paling 2 saja celup dia. Selalunya I buat 1 saja. Okey? Okey? Okay, ni maskara dia, weh. Allah terlajak kena depan maskara atas mata tu, weh dia. Tak kira bila buang. Lejah Okay, lawa. I tunggu dia kering, I kepit sekali lagi. Sekali dia sama tinggi dengan tu. Okay, kita pakai colour putih sikit. Oh. Okay. Okay, 1 minit punya. Letut, lawa. Ambil balik Bella's punya palette. Okay. Kita ambil colour natural. Saat nak pakai muah ni. Oh, Allah terlajak. Allah. Okay. Nak bila blend tu. Kalau lembut-lembut sikit, ore-ore lembut ni. Gitu. Gitu. Okay, ni maskara dia. Kalau beli maskara dia yang ni untuk pakai bawah mata, jangan pakai macam ni. Jangan comot. Pakai bagi brush dia berdiri macam ni. Jangan celup pantang. Sebab sekali celup ni pun dah memadai dah untuk bulu mata kita. Bulu mata kita kan sikit je. Sekali celup pun dah memadai dah. Jangan celup berkali-kali. Jangan. Sebab Bella tak sabar nak pakai muah dah ni. Apa weh maskara dia? Bella akan buat view daripada dekat dan juga view daripada jauh. Okey, ni view daripada dekat. Okey, ya Allah, ni muah Bella tolonglah beli selesa nak mampu. Merawat bibir, tak keringkan bibir sama sekali. Kalau ada melekit, I bagi balik duit you all. Ni kod hanya kamu. Bella kata kod hanya kamu. Nampak? Allah telah jawab dah. Okay.
Weh, ni kot hanya kamu.